kita dengan pergi untuk buat snorkel reserve, so untuk pergi tengok orang. Pada bebas kita ada orang pun. So sekarang kita ada dekat dalam hutan. So aku tak nak naik bagi, aku jalan kaki je. By the way jauh mat. Kena naik turun bukit, naik bukit. Hai, selamat pagi. So pagi ni kita mulakan aktiviti kita dengan pergi untuk buat snorkel reserve, so untuk pergi tengok orang hutan. By the way, aku dah berawal tapi aku malas nak mandi. Aku lengkar-lengkar masa, and then pukul 6 baru aku naik. Pukul 6 baru aku siap-siap. Pasal aku fikir balik, sempat ke pernah kerja bas ni? Bila sempat je. Memang aku lari tadi macam lari pecut lah. Sebab nak pergi kat bus stop, sebab nak naik bas yang paling awal pukul 6. So kalau dia tadi kali tu kan dia sampai dalam 6.20 macam tu, dia sampai dengan bus tepat aku. Ngam-ngam aku sampai, bas pun dah sampai. So sekarang aku on the way nak pergi ke sana. Macam mata ngantuk sebenarnya. Kalau orang lain dah tidur lagi ni, tapi aku masih lagi travel, berjalan-jalan pergi untuk mencari orang hutan. Pada bebas kita ada orang pun. Adalah 2-3 orang. Aku rasa saya depan aku ni pun nak pergi semua juga. Maybe harap-harap macam tu lah. So finally kita dah sampai dekat Temenggong Wildlife Center. Nak tengok orang hutan. So ni jam kaki bakal setang tu kat pukul 8. So sekarang baru pukul kita tunggu dekat je tengah. So tengah tunggu pukul 8 baru boleh beli tiket. So sekarang kita ada dekat dalam hutan. So aku tak nak naik bagi, aku jalan kaki je. By the way jauh mat. Kena naik turun bukit, naik bukit, turun bukit. Tak sampai-sampai lagi mat. Bila nak sampai? Semata-mata nak tengok orang hutan. Tapi harap-harap lah hari ni orang hutan keluar.
Penat kan. Ini kalau aku sampai depan balik kan, bengkak lagi aku. So, kita dah sampai. Tunggu buat nak center. Then you can go back. Hi, so good morning. Still waiting for the orangutans. There's no orangutan yet inside the main feeding area. Okay? Just make sure you just lower down your voices. Camera no face now, right? What's the noise from the rock? What?
No, no, So, bagi korang yang tak larap jalan, korang ambil je lah bagi kalau masuk dekat dalam apa, dekat Semenggoh ni. Sebab jalan dia agak tricky sikit sebab nak kena turun naik kan. So aku nak ini pun kerja-kerja nak, sebab bas aku pukul 10. So aku kerja bas pukul 10. Sebab aku malas lah, aku 12 lagi kan. Nak sampai sana pun dekat 1 hour. So aku dah ambil masa dekat sejam. So aku sampai dalam 12 pukul 1. Aku sampai dekat area waterfront. So aku decide ambil pukul 10. So aku kerja sekarang, aku on the way nak kerja bas pukul 10. Harap-harap sempat. So aku ada lagi 20 minit nak ke pintu masuk Semenggoh. By the way, penat Mat jalan. Mat ni tadi dekat belakang aku, jauh gila. Tapi tiba-tiba sekarang dia dekat depan Mat. Dia pun kerja bas macam aku pukul 10.
Oh, finally sampai lagi sikit dah sampai depan tu. Tolong jangan lepas bas. Kita makan nasi dengan balik ni sama ayam. So inilah keadaan bilik. Ada aircon. So dia punya ni, bilik dia kecil je. Setelah 5 hari, so inilah bilik aku stay. Tahu, 5 hari dekat Kuching. Bilik dia simple, tapi dia punya ruang agak terhad. Tapi toilet dia kongsi lah, toilet dia kat luar. So dia ada 2 bilik mandi and 2 toilet biasalah, tandas untuk tandas itu saja. And ada sinki 1. So kita nak cerita lah waktu yang aku balik tu daripada Kenya aku check out daripada hotel tu. So aku terus pergi order Grab. And then aku terus pergi airport untuk tunggu sebab flight aku time tu pukul berapa aku tak ingat lah pukul berapa. And then petang lah, waktu petang. And then aku check in luggage. And then aku terus masuk. So masuk dalam tu masuk dalam aku terus lapar. So aku pergilah try makan yang Chicago 7 tu. Dia punya fast food. Dia ayam macam ayam ala-ala yang fast food biasa, yang ayam tu kan. So aku pergi situ. Lepas tu tiba-tiba aku tengah tunggu flight kan. Tiba-tiba flight kata flight Asia delay. So flight Asia delay. So dia mula okey lagi kat gate tu. Lepas tu dia transfer gate yang lain. So bila gate lain, lepas aku jalan-jalan, sebab aku memang tak sempat nak pergi dekat Mita yang kek burnt cheesecake tu kan. Lepas tu aku nampak dekat kedai tu ada jual. So aku belilah satu. So aku nak rasa sebab memang aku tak sempat nak kejar nak pergi Mita apa semua kan. So aku pergilah beli, tapi harga dia agak pricey sikit lah. So lepas tu dah tu, so aku naik flight. So sampailah dekat rumah. Aku nak share sikit tips yang untuk kalau korang nak pergi macam nak free ride untuk naik bas kan, bas hidrogen dekat Sarawak. So korang boleh naik Sarawak Metro. So dia ada 2 laluan. Masa aku lah tahun lepas punya, sebab ni tahun sekarang ni dia dah tukar dah punya laluan. So yang sekarang yang masa aku ada tu, dia ada laluan Damai. Ke Damai tu masuk laluan nak ke arah Sarawak Cultural Village tu, kat situ. Tapi dia selalunya buka waktu weekend lah, Sabtu Ahad. Yang tu bas tu, laluan tu hanya buka waktu weekend je. Kalau macam yang laluan Damai ni hari-hari dia ada. Bukan Damai, laluan dekat bandar, pusat bandar ni kan, dia ada satu bas tu. Yang itu kalau korang nak pergi Semenggoh, macam aku nak pergi Semenggoh kan, aku akan naik bas tu pergi Semenggoh ke, atau korang nak pergi pasar minggu yang pasar minggu yang famous tu pun boleh naik bas tu. And bus tu free. So korang tak payah bayar. Kalau korang pergi airport pun korang boleh naik bas yang ke Semenggoh tu. Memang laluan dia ke sana. Kalau korang nak ke bandar pun naik bas yang ke laluan yang tu lah, yang ke pusat bandar punya laluan tu. Dia ada sekarang ni yang aku tahu, yang latest update aku tahu, yang ada hanya laluan yang ke pusat bandar tu saja. Yang laluan nak ke untuk yang weekend, yang pergi ke Sarawak Culture Village tu memang dah tak ada dah. So dia dah tak tahu lah aku ni. Lepas tu kalau korang ni apa-apa hal, korang upload satu apps dia, Kuching Metro, something macam tu. Macam yang ni, Kuching Metro ni. Lepas tu kalau korang nak update macam tiba-tiba kan, yang aku geramnya waktu aku nak naik, masa tu aku nak pergi Sarawak Culture Village. Tapi time tu Sarawak Metro punya hydrogen bus ni tiba-tiba dia
suspended lah benda lah, dia macam servis dia tiba-tiba out of service, macam bas tu tak ada waktu tu. So macam aku nak pergi Sarawak Cultural Race, terpaksa lah aku naik naik Maxim, ataupun kalau korang tak ada Maxim naik Grab. Agak pricey sikit lah kalau kau ni, kalau macam kau seorang. Kalau macam kalau korang ada partner berdua, so korang boleh lah share dua kan. So kalau macam aku seorang ni macam agak pricey lah, sebab lagi pun tiket habis masuk Sarawak Cultural Village tu pun mahal. And then lepas tu tu je lah, korang kena masuk satu FB dia, H2 Sarawak ke apa benda kan. Apps tu dia akan update lah. Dia kat FB, kat website tu dia akan update hari tu. Dia kadang-kadang ada suspended ke, dia akan post dekat situ bas tu, waktu tu. Tu yang macam susah sikit lah kalau macam orang nak travel ke macam kita kan. Kadang-kadang kita bukannya ada transport ke apa kan. So kita nak pergi macam Semenggoh tu, kalau kita seorang kan, kalau macam naik bus free tu, kita jimat lah kat situ. Dari situ kalau macam kita solo lah, kalau macam ramai tu kita tak kisah. Kalau kita nak naik Grab ke apa kan, kita boleh share kan. Untuk ni kan naik Grab tu atau Maxim kan. So yang ni kalau bus tu tak ada, so terpaksa lah kita cari alternatif lain, naik Grab apa benda semua tu kan. Dah dari situ dah makan modal kata orang kan. So itu sajalah tips yang aku boleh share. Itu saja. Bye. Korang jangan lupa like, comment and share. Thank you untuk tengok last episode untuk Sarawak. Bye.